ialah saiz pasaran dan rantaian pengeluaran. Faktor ni kadang-kadang orang terlepas pandang, tapi percayalah, ia memainkan peranan yang sangat besar dalam menentukan harga akhir sesuatu barang. Kalau kita bandingkan, saiz pasaran di Semenanjung memang jauh lebih besar daripada di Sabah dan Labuan. Ini membolehkan syarikat-syarikat di Semenanjung menikmati apa yang kita panggil ekonomi skala. Maksudnya, bila mereka hasilkan barang dalam kuantiti yang sangat besar, kos untuk setiap unit barang tu jadi lebih murah, sesuatu yang sangat sukar dicapai di pasaran yang lebih kecil. Disebabkan pasaran yang lebih kecil, pelabur-pelabur besar pun kurang berminat nak labur dalam fasiliti canggih macam gudang moden atau bilik sejuk beku. Akibatnya, rantaian bekalan tempatan jadi kurang efisien. Pengeluaran pula berskala kecil dan berselerak. Malah, petani terpaksa import makanan haiwan yang mahal. Semua ni bukan saja naikkan kos, tapi juga menyebabkan banyak hasil rosak sebelum sampai kepada pengguna. Sekarang, kita sampai ke bahagian yang paling menarik dalam siasatan kita.